Nampak? Baik. Sedap. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Aida Majin. Jing 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 jing. So hari ini kita nak makan Thai dessert. Okay? Hari tu dah buat tapi tak jadi. Lepas tu jing jing jing. Hari tu dah buat, so tak jadi. Lepas tu nak pergi pula minggu lepas dah pergi tapi habis. So ni kita pergi awal pukul 3. Tengoklah ada ke tak je lagi. Jeng. Ini adalah buku menu dia. So yang depan tu adalah signature dessert dia, dessert Thai lah. Yang belakang ada roti dan juga aiskrim. Dan yang belakang ada aiskrim saja. Korang kena try, memang best gila. So sekarang kita dah sampai dan kita dah order. Kita just tunggu je. Nanti dia akan bunyi tilik-tilik. So sementara tu korang boleh pergi dekat atas. Dia ada eco shop lah, boleh beli barang-barang kat atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ni kali kedua ya. Cumanya beza hari ni saya ambil keladi hari ni. Yang keladi tu macam ada biji-biji sikit. Tapi still sedap. Yang ni, yang ni dia ada kelapa kat dalam. So nice dia berbaloi dengan harga dia sebab nak buat memang payah. Sorry. Thank you. Tidak makan sejuk kan, tidak makan panas. Sedap? Sedap ke? Sedap. Nyam-nyam. Keladi. Kena ya kan? Dari air langsung. Sedap tu. Jangan. Kalau banyak. Jangan yang banyak deh.
dah manis so kena masak je. Untuk balancekan dah. Dah. Dah lagi. Dapat aiskrim jadi good boy. Macam mana dia buat jadi? Saya buat like adik. Bunyi ni. Mana ambil? Second dah sampai. Ni ayam kita. Aiskrim. Ha? Lagi. Enggak. Dekat atas ekor ni dia ada ni puding apa? Banana puding. Hak viral tu. Hak tu pun saya tak tiba. Dessert ni susah sikit. Macam roti puding. Kenapa? Nak ni. Birunya berwarna ni. Aiskrim cendol dengan roti dan jam blue. I don't know. Ini dessert tau, bukan makanan berat. Jangan roti dah. Okay. Tak silap. Dia tak nak makan ni. Dia tak makan ni. Bagi orang ni. Tahu. Hai. Nak rasa kita berbeza je ni kalau adik masak tengok ni pun. Nak main. Tak payah adik nak main awak ni.
Nak tahu main je. Akhirnya dapat juga makan. Dia kalau makan kat kedai ni cepat sikit semua. Mungkin sebab beli dua pun. Satu beli satu je makan dalam kereta. Kurang juga semua. Ni dua. Tapi kongsi lah. Aku beli satu kongsi pun dah kenyang. Reason why sebab saya nak cuba roti. Nak apa sebenarnya? Boleh. Macam mana perasaan anda? Biasa. Sini, kau kat sini. Bagi rating. 10 daripada 10. 9. Kenapa 9? Awal. Sebab dia sedap, cuma dia muak. Sebab dia dessert. So dia bukan makanan berat. Hai. Kena biasakan. Sebab saya kan jadi YouTuber sekarang. Dia biasakan. Hai, what's up? Dia tak terima lah saya nak jadi YouTuber. Jadi bahaya ini. Sebab sedang berkulit lah. Okey. Dan habis nak saya. Okay guys, so memang dah full kenyang gila. Kita nak pergi bundle Trailblazer. Jom. Okay guys, sebenarnya kita nak pergi beli blazer, tapi dah pergi kedai tu blazer dia sikit sangat. Lepas tu nak pergi makan pula. Makan nasi pula, makan benda berat. Tadi kan makan dessert, so ni makan benda berat pula. Kita nak makan nasi dan husband saya dia request nak makan belut. So let's belut, go. Goreng, belada. Tak. Adik makan belut? Makan Melaka saya. Lori. Mandai. Car. Pepe. Yang ibu nak? Tak nak. Yang ibu nak? Kenapa? Ibu? Ibu tak tahu. Di sana air kat depan tu rasanya ada 7E ke Shell ke, boleh je beli jap. 500 meter Shell. 500 meter bukan 500 kilometer. Saya nak air dah harga sangat. Saya nak pergi kencing jap. Saya nak pergi tandas. Ribaling indah. Bunyi horn tu nanti. Kukir nama kita berdua. Dia tak nak duduk dengan saya. Kenapa? Dengan kita. Ibu buat susu ke adik? Adik nak susu? Anak. Adik dah big boy. Hello. Hai kak ibu. Anak ayah sangat. Aduh. Galak. Tengok. Tengok ibu lah. Jom. Ngantuk tu. Jom tidur. Sleep. Macam mana tidur? Tidur aja. Macam mana tidur? Anak Aida kan anak Afiq? Tak. Anak Aida kan anak Afiq? Anak Afiq kan anak Aida? Dah. Afiq. Aida. Tengok sini. Ni. Hai.
Adik, muah adik. Muah. Anak. Tak, macam mana, Dik? Tak bola balik. Ani du zani. Bi tengok ni, Bi. No lah, ni ayah punya. Air susu dah, Dik. Lah saya rasa macam ada satu hilang. Yang dekat sini semua tu. Pak bulat. Pak Yusuf selalu main dulu. Tengok ni ada main. Kita tunggu kat kedai je lah guys. Bye. So ni kita kat kedai Mek Siam. Kita makan nasi goreng Pattaya sahaja. Sebab dia nak makan belada. Adik, say hi adik. Hi. So kan tu saja konten untuk kali ni. Makan buah loi. Kedai ni sedap. Bukan? Kita jumpa lagi next episode. Bye. Assalamualaikum.